Hari ini, jom ikut saya ke restoran Aboh di Puncak Alam. Restoran ini terletak di nombor 4, Jalan Niaga Bestari 5, Kuala Selangor, Malaysia. Dibuka seawal pukul 8 pagi sehinggalah ke pukul 11 malam. Restoran ini menyediakan menu masakan tradisional Negeri Sembilan. Restoran ini dibuka setiap hari. Ia menyediakan sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Antara menu yang disediakan adalah menu lauk kampung. Untuk sarapan pagi disediakan nasi lemak, nasi kerabu, pulut, nasi dagang, mi, bihun, kuih teo goreng, lontong, sambal sotong, kerang, pulut kuning dan rendang daging. Untuk menu tengah hari dan malam pula, ikan patin tempoyak temerloh, itik salai, daging salai, ayam salai, ikan keli salai, ayam kampung, ayam dara, kulat sisir, asam pedas, ayam penyet, ayam gepuk dan 50 jenis lauk yang pelbagai. Kepada sesiapa yang gemar atau rindu masakan kampung Negeri Sembilan, jemputlah datang ke restoran ini.